Okay guys, kita pun dah on the way pergi kedai motor, nak ambil motor. And ni kita ada racun baru Ni ialah air filter. So air filter ni korang kena tukar setiap kali 20k mileage. Kalau tak tukar nanti semput lah kan korang punya motor dia anam. So link in description. Okay, kita nak hantar ni air filter ni. Sekejap lagi kita ambil terus. Ni kedai. Woo! I'm back, guys. I'm back. Woohoo! Woi, sedap doh. Filter baru. Wih, tinggi betul lah. Kita pakai all fork yang berat sikit lah. Apa lah, yang 15 lah, 15. Kan ada 8, 10 berapa? 15, 30. Wih, tinggi lah motor ni. Rasa tinggi gila tak? So ni lah kita dah pasang. Oh, boleh buka ni. Wah, gila. Okay, kalau korang nak dapatkan, wish, ni senang terbuka sikit lah. Lagi kan ada kan hilang ni. Okay. Damn, okay, siap. Woo! I'm back, guys. Dah on jap. Macam tak function je. Macam tak function je spotlight ni. Dia tengok malam. Fork depan ni ada keras sikit lah. So kita pakai yang ada cecair keras sikit, minyak yang keras sikit. Cecair keras, minyak keras. Macam tu lah kot. Aish, asal last minute sangat. Tak apalah. Oh, dah hujan. Dah lama tak naik motor ni. Oh, tapi memang yang tukar filter terus pick up lah. Wish, cantik lah. Oh, dapat motor ni dia tiba suasana hujan tak berapa lebat kan. Basah-basah ni cantik tau. Jadi kita on sikit. Ada ke? Oh, ada on. Masya. Nanti kita betulkan balik lah. Nampak tu. Uish. Ya, kenapa tadi? Oh, accident. Oh, sebalik sempat tutup. Polis bagi lepas ke kat spotlight Kita tak pastilah. Tak
laju. Lepas tu brake juga dah silap. Lampu hijau hijau. Alamak, tak bekerja lah. Tak bekerja ni. Woohoo. Kejar. Aduh, dah lambat lah nak kejar. Betul, kita dah tukar macam-macam dah. Air filter, tayar belakang je tukar, tayar depan tak. Lagi apa macam-macam kita tukar. Rantai sprocket satu set. Apa, dia naik bersikal tak apa, basikal tak apa. Kalau dia langgar lampu syarat dia tayar dia main macam bersikal tu. Mau ni malam rempit ke ha? Hari ni esok Senin kot, korang kerja ke baik? Benda rempit kot malam ni. Dia membuang ketenangan je. Wah ni nampak tak lampu tu. Ni apa lagi tu nak ke depan sangat. Relax je, lampu merah lagi. Aduh, sempat ke? Nampak lah depan berhenti ni. Ni kita dah pergi ni Niche Bro. Okay, ada kat area Melaka Central. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and